Okay, play. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Assalamualaikum. Salam dari Brunei. Waalaikumsalam. Kita share dulu sekejap. Tiba bulan yang ada, karena bersama setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban Share dulu. ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Okey, suara. Okey, mantap. Diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo, Assalamualaikum. Bangun bang, dia bilang. Wan, kita tidur tu, kita share dulu. Okey. Sebelum tu, hai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Ada sudah yang komen di sini, ada salam Ramadan. Ada yang komen juga sudah. Dia bilang Sabah Sungkai jam berapa? Dia bilang. Apa lagi yang komen-komen? Ini juga lah bangun bang, dia bilang. Sabar deh, kita tak tidur. Kita tertidur kali tadi. Okey. Okey, baiklah. Share, tap semua. Kongsikan kepada semua yang ada. Baiklah, Assalamualaikum sekali lagi. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, dan salam Ramadan Karim. Okey. So hari ini bersama dengan saya dalam Kanomi Sorita episod 11. Episod 11 hari ini kita membincangkan berkenaan dengan Ramadan. Ramadan berkat, dia bilang di sini. Okey. So kepada semua yang menyaksikan kita punya live ni, kamu boleh komen-komen. Salam Ramadan Al-Mubarak, dia bilang daripada PPD Cipitang. Kamu boleh komen-komen pengalaman kamu di dalam bulan Ramadan. Sambil-sambil tu juga kita kongsikan. Mungkin kita ni biasalah manusia kan, ada yang ingat, ada yang terlupa, terlepas pandang. Mungkin rukun puasa dalam bulan Ramadan, syarat wajib puasa apa kan. Dia punya orang bilang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan banyak lagi kita akan kongsikan pada hari ini. Tapi sambil-sambil tu juga kamu boleh komen. Kalau Ramadan apa kenangan yang paling manis ataupun kenangan pahit kamu yang pernah kamu lalui? Kemas DJ, dia bilang. Okey, apa yang kamu pernah lalui
di dalam bulan Ramadan, adakah kenangan yang manis, kenangan yang kurang manis? Kongsikan bersama dengan kami. Okay. Hai DJ, salam dari Sarawak. Wajib singgah bazar DJ. Betul, itu wajib tu. Walaupun kita tak beli, kita singgah juga. Buka puasa dengan arwah beliau. Sudah 18 tahun kehilangan ayah. Salam takziah. Letup DJ bertancak untuk bulan puasa kan hari ini. Makanan bazar mengecewakan. Mungkin ini saya boleh setuju, boleh juga tidak. Tidak semua, tapi ada yang begitu. Lagi apa lagi? Al-Fatihah buat arwah ayah. Okay. Ini juga merupakan tahun kedua saya berpuasa. DJ berpuasa tanpa sosok seorang ibu. DJ bagi tips belanja berhemah di bazar. Banyak setan ni belum terikat. Ini boleh. Rindu berbuka dengan keluarga. Sekarang jauh dari family, agak sedih. Jauh dari family tapi dekat dengan yang tersayang kan. Nice. Okay. Sekali lagi kepada yang baru masuk, kamu share dulu. Ini live. Bersemua yang ada di luar sana, jangan kamu tengok-tengok saya kamu masuk. Kita berkongsi hari ini berkenaan dengan puasa dalam Kanomi Sorita. Episod 11 bersama dengan saya DJ Mejo, DJ Inspirasi Anda ataupun DJ Cinta, DJ Inspirasi Anda. Ada betul. Kita baca dulu komen-komen sebelum kita kongsikan input-input ataupun maklumat-maklumat yang sahih. Paling manis berbuka ramai-ramai dengan keluarga sampai tak muat meja makan. Ya betul. Majoriti yang menjual di bazar tu baru belajar masak. Mungkin juga kita positif saja. Okay, mungkin saja dia baru mau cari rezeki tahun pertama dia. Kan? Lagi apa lagi guys? Kamu punya kenangan manis, kenangan pahit kah dalam bazar kah, dalam sepanjang bulan Ramadan lah. DJ Mejo, share dulu pengalaman DJ dulu. Apa tu? Pengalaman apa? DJ apa nasihat untuk peniaga bazar yang harga mahal tapi makanan dia kurang sedap? Okey, baiklah. Kita menjawab dulu persoalan sebentar tadi daripada Zul Arius. Dia bilang bagi tips belanja berhemah di bazar. Please, dia bilang banyak setan ni belum terikat. Okey. Okey, bagi saya, bagi DJ, dia tips dia begini je. Kita kena faham kita punya selera mau makan apa. Itu first. Lepas tu second is kita fikir secara logik. Adakah mudah untuk benda tu dimasak ataupun tidak? Itu kedua. Kalau mudah, kita masak sendiri. Kuantiti lebih banyak berbanding kita beli. Ketiga, benda tu boleh ke tidak? Maksudnya kita mampu ke tidak? Kalau kita memang tidak mampu, tapi kita craving betul-betul, beli je lah. Tidak mampu membuat maksudnya. Bukan tidak mampu kewangan. Sebab saya yakin orang yang pergi bazar ni, walaupun berapa harga, dia tetap mampu. Sebab dia sudah tertipu dengan nafsu dia sendiri. Jadi macam DJ cakap tadi, first kita tanya dulu selera kita mau makan apa. Kedua, kadang-kadang cuba kamu fikir logik lah. Macam saya kan, DJ sendiri tinggal seorang bang. Kalau DJ pergi di bazar Ramadan, satu menu RM20, RM15. Ayam penyet lah kita letak. Ayam penyet pun mau letak sana letak sini apa semua, dia punya kondimen semua mau sudah RM15, RM18. Kalau fikir logik, ayam tu ayam digoreng saja kan. Nasi putih, masak sendiri nasi, ayam kita goreng. Ayam tu satu paha kurang dari berapa ringgit saja. Lepas tu sambal tu, kalau kamu bijak berbelanja, kamu pergi di mana-mana shopping
shopping mall konon. Supermarket, kamu pergi tengok ada tu jual yang paket-paket sambal kecil-kecil. Kita kena bijak berbelanja dan bijak menggunakan kita punya semua yang ada. Benda makin lama makin moden. Makin ada sambal belacan, sambal yang dalam pack kecil, ayam yang ready to eat kan. Jadi menjawab persoalan untuk Zul Arius, tips berlanja secara berhemah. Kalau saya begitu je. Cara dia adalah kalau kita boleh masak sendiri, kita masak sendiri. Lagi best. Ingat kita kasih masak untuk orang yang berbuka puasa, lagi besar pahala kita. Daripada kita menghabiskan duit untuk orang yang berbuka puasa di bazar, bagus kita masak untuk dorang. Itu untuk yang kamu memasak sendiri. Itu makanan. Kalau minuman pula, DJ share kamu. Okey, ini kita buat kira-kira kasar lah. Okey, sekarang punya purata minuman di bazar Ramadan. Satu pack paling murah RM5. Ada yang RM10 satu pack air. Okey, untuk 30 hari bulan puasa, kamu fikir secara logik 30 hari bulan puasa. 30 hari bulan puasa, satu hari 10, berapa sudah? RM300 sudah kamu buang. Tapi kalau kamu beli cordial ataupun perisa air yang ada, contohnya macam saya DJ sendiri beli air Revina, cordial dia. Lepas tu bila singgah, satu kali je beli cordial untuk 30 hari, satu bulan punya. Singgah asal balik je, singgah ais beli RM1 je. Mineral ada sudah di rumah. Kita buat air kita RM1 saja kita punya costing yang keluar setiap hari. Jadi daripada kamu buang RM10, RM15 untuk air, selain daripada itu, air, makanan pun sama macam tadi saya cakap kan. Kita bijak berbelanja lah. Okey. Banyak sudah. Paling manis berbuka ramai-ramai orang ni tadi. Majoriti yang menjual di bazar tu baru belajar. Ni macam saya cakap tadi, mungkin juga orang first try tahun ni kan. Kita tidak tahu. Okay. Ada lagi DJ Mijo share dulu pengalaman DJ dulu bah. Diana Nur pengalaman apa? Terlalu banyak pengalaman atau manis semasa Ramadan. Kalau saya Ramadan sekejap. Okay. Saya ada kenangan pahit. Dulu saya beli onde-onde sekali waktu malam keracunan yang teruk. Sebab onde-onde ni dia cepat basi kan. Kalau kita lagi jenis tidak tahu boleh basi kan tidak, confirm. Bagi tips masak yang simple tapi sedap. Okey, boleh. Sebelum tu kita share dulu pengalaman DJ sebelum ni lah. DJ sudah. Okey, DJ share dulu pengalaman manis dalam bulan puasa is first time puasa berumur 5 tahun. 5 tahun DJ sudah mula puasa. 5 tahun pertama tu tahun pertama tu, hari pertama DJ puasa, DJ kena bagi hadiah satu gorila besar. Dan gorila tu masih ada lagi sampai sekarang. Itu kenangan paling manis lah. 5 tahun DJ sudah start berpuasa. Dan Alhamdulillah, daripada umur 5 tahun sampai umur 3 series ni, 30 something ni, DJ full, Alhamdulillah full puasa setiap tahun. Tidak pernah lagi mangkir lah istilah dia. Tidak pernah lagi kita lobos. Okay. Itu kenangan yang paling manis. Kenangan paling pahit pula, bulan puasa juga DJ infection di bahagian tekak. Tonsil mau kena buang sudah ni, tapi DJ tak mau, so takut ada efek sama suara. Jadi bayangkan, walaupun kita punya leher infection teruk, kita tetap berpuasa. Kita tetap berpuasa. Tapi akhirnya Alhamdulillah lah, should be okay juga, tidak ada masalah. Okay, DJ bagi tips masak yang simple tapi sedap. Boleh juga, boleh lepasnya. Musim dekat perayaan ni banyak musibah dan kemalangan berlaku. Harap semua jaga diri dan banyak beramal. Betul sabahan gamers. Tapi ingat, dalam hidup kita ni, kita tidak boleh jangkakan. Orang bilang malang tidak berbau.
Perayaan tidak perayaan ke sebenarnya, musibah dan orang bilang dugaan hidup tu sentiasa akan ada. Tidak semestinya dekat dengan perayaan. Terpulang kita macam mana cara kita untuk tangani ataupun kita handle. Sebab kita kena percaya bahawa Allah tidak akan menguji kita dengan benda yang kita tidak mampu. Kalau kita diuji, berarti kita mampu untuk laluinya. Okey? Kita cari di mana hikmah dan kemanisannya. Jangan cari di mana kesalahan dia. Iya. Okey? Apa lagi sini kita tengok lagi. Mau menu kalau kampung. Okey, boleh sekejap lagi ya. Kalau DJ suka masak apa kalau puasa ni, boleh sabar. Orang ini merupakan CEO DJPS miliknya sendiri. Dia berpura-pura menyamar jadi DJ. Ada-ada je kamu ni. Betul tu DJ ya. Apa lagi? Musim keperayaan yang musibah dia bilang tadi. Musim banjir, betul. Tapi macam mana kalau teringin air sunquake? Macam mana memenahan nafsu? Okey. Macam mana memenahan nafsu? Macam DJ cakap lah. Okay, daripada umur 5 tahun sampai umur 30 something ni, puasa tak pernah, orang bilang Alhamdulillah tak pernah lagi mangkir, tidak pernah lagi putus. Dia macam ni, apapun orang bilang cobaan yang menghalang kita, terutamanya dari segi nafsu lah, makanan, makan minum dan banyak lagi sebenarnya kan. Kita tanya diri kita, puasa ni bukan selalu tau, 1 tahun 1 kali je. Kalau kita sengaja kasih skip dia, we don't have a moment yang macam saya cakap lah, saya tidak ada dalam hidup saya, tidak ada yang perlu saya banggakan dalam bulan puasa. Kalau saya ada skip puasa, setakat ini sudah 32 years old, saya rasa saya masih bangga dengan benda tu. Jadi kita tanya diri, tepuk dada tanya selera. Kita perlukan, orang bilang keberkatan, orang bilang kenangan dalam bulan Ramadan. Jadilah macam DJ, dari kecil lagi nak pernah lagi mangkir. Alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu kan, malang tidak berbau, ujian di hadapan kita tidak tahu macam mana. Selamat berpuasa DJ, semoga yang terkesan banjir dimudahkan. Ya betul, insya-Allah. Okay, insya-Allah kita sama-sama doakan untuk siapa yang mengalami kesusahan, yang sedang berhadapan dengan, orang bilang kita tidak tahu, yang kita nampak mungkin banjir saja, tapi kita tidak tahu ada orang yang tengah sukar untuk menjalani hidup. Mungkin kita nampak dia happy begini, tapi kita tidak tahu pun dia berbuka puasa hanya dengan sebiji kurma dengan air mineral macam DJ. Tapi itu bukan kerana orang bilang DJ ni tidak mampu apa. Mampu, insya-Allah, alhamdulillah, masih boleh, sempat boleh beli nasi apa semua. Tapi kita cuba untuk cut everything. Okay? Jadi kita doakan kepada yang betul-betul tidak berkemampuan itu supaya orang bilang tabah melalui. Tapi ingat, jangan pernah ada terfikir kesusahan yang diberikan Allah itu menjadikan kita putus asa. Kalau terdesak betul-betul tentang kewangan, satu je, saya DJ belajar satu benda. Kalau kita terdesak, kita minta dengan orang. Kalau orang tidak mau bagi, kita cuba lagi minta siapa-siapa yang mau bagi. Okay? Malu tu hanya sekejap, tapi kalau kita ambil langkah sebagai pengajaran lah, kita ambil langkah yang orang bilang menyayat hati, yang menyebabkan kita kehilangan keluarga kita, itu bukan jalan yang bagus lah saya rasa. Kita perlu fikir secara real. Biarlah kita meminta-minta daripada terjadinya benda-benda yang tidak baik. Sebagai contoh yang berlaku di Pahang baru-baru ini kan, 5 ahli keluarga
meninggal dunia. Kita ambil pengajaran dari situ. Kalau dikira tidak ada penyakit mental, tidak ada apa-apa, tapi kerana orang bilang pendapatan punya problem, jangan kita fikir bila kita tidak ada pendapatan kita harus tamatkan riwayat hidup kita, family kita. No. Okey, kita tanya, minta, biarlah kita malu. Okey, biar kita malu. Yang penting kita tidak memilih jalan yang teruk. Seperti begitulah. Okey, kita baca lagi. Cantik cincin hijau, dia bilang. Okey, apa lagi komen ni? Banyak. Bangga sesama DJ dari bawah sampai ke sini. Ucup. Alhamdulillah. Ya, saya rasa pun sebab kelapa jadi takut lepas makanan ini. Saya sangka DJ baru 21 tahun. Belum, tua sudah ni. Okey. Apa lagi soalan yang DJ tidak selamat menunaikan ibadah puasa? Ya, Tanti juga. Okey, DJ Tanti. Syaril Alil Meja. Iya, Syaril. Apa lagi DJ tips kekal bertenaga untuk buat tarawih? Okey, untuk tarawih pula dia macam ni. Kita berkongsi pengalaman lah kan. Okay, DJ pula dari kecil sebenarnya, atau bapa, pakcik, semua ahli masjid pak, atau pengurusi masjid. Jadi mau di apa orang bilang, mau dijadikan cerita, DJ ni salah satu yang bila di masjid, bila malam tarawih apa semua, dia ada habit. Kita bila dari kecil kita sudah biasa tengok budak sejak kalau tidak sembahyang ke bermain kah dengan satu jelingan je. Percaya kamu, kalau kampung kau tayangan tu, kalau saya pergi solat tarawih, bila saya tengok je begini budak-budak dia bukan di masjid je lah, tapi jalan kah. Sebab kami sudah terbiasa, yang dewasa orang bilang tegur yang muda. Bila kami kalau tengok je budak begitu, dia tips dia supaya kita sentiasa bertenaga. Satu benda je, jangan terlalu makan banyak. Jangan terlalu makan banyak semasa berbuka tu. Kita makan selepas berbuka. Sebab bila kita makan waktu berbuka tu, kita full blast. Ni angin-angin nanu sudah ni, angin-angin GERD. Okay. Bila kita full blast makan waktu bulan puasa, buka puasa tu, kita punya badan secara otomatik dia akan lemas. Tapi kamu try dulu, kamu berbuka macam DJ sekarang ni lah, lately ni kan, ya lah, kita ni seakan-akan ke arah-arah beliau sudah, kesihatan perlu dijaga. Kita buka puasa dengan kurma dengan air je. Lepas tu jam 9, jam 10 begitu selepas tarawih semua, baru kita makan dengan makanan yang berat. Saya rasa itu salah satu tips yang membantulah. Badan kita tidak berat begitu, tidak sendawa, sesuka hati kan. Mau lagi makan lagi kau makan durian masa berbuka tu. Saya juga aku ngegak begitu di tepi orang. Satu masjid, satu saf tu tidak khusyuk, jadi dosa lagi buat kita. DJ satu lagu bah, boleh. Kita play dulu satu lagu lah. Apa lagu request kamu? Ataupun DJ main je. Okay. Tidak dengarkan lagu yang disebutkan. Okey, sambil-sambil itu kita baca lagi komen. Apa lagi komen di sini? Terbaik info dan follow, thank you. Oh, dia bermanja. Okey, tak ada masalah. Okey, baiklah. Hujan KKK, seakan-akan mau hujan lah. Mau ke pitas sedihnya lah. Kenapa? Mendung. Terimalah El Suraya Ramadan. Kudat berdiri dari kemarin sampai sekarang. Maksudnya, bestnya sejuk lah tu kan.
Adakah lagu? Ramadan bulan yang suci, Ini lagu yang dari ilahi. Ramadan ini adalah lagu yang sangat-sangat legend. Dari ilahi banyakkan amal di bulan ini, banyakkan amal di bulan ini. wajah muslimin selalu berseri, wajah muslimin selalu berseri. Belum lagi. Tadi kita membincangkan tentang menu yang mudah juga untuk berbuka puasa kan, ataupun bersahur nanti lepas ni. Okay, kamu share dulu apa menu yang kamu rasa kamu mau tahu. Kepada yang baru datang, selamat datang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Oke, bersama dengan saya DJ Mejo, DJ inspirasi anda di dalam Kanoni Sorita episod 11, di mana pada hari ini DJ akan membawa anda mengupas berkenaan dengan Ramadan. Tapi dalam masa yang sama kita ada isu-isu ataupun maklumat-maklumat yang sahih yang pastinya akan kita kongsikan sebentar saja lagi. Terimalah Al-Suraya Ramadan. Nurnya Quran, Lailatul Qadar harus dicari di bulan ini. Nurnya Quran, Lailatul Qadar harus dicari. Amal mulia 1000 bulan, jangan lalaikan setiap diri. Amal mulia 1000 bulan, jangan lalaikan setiap diri. Okey, kepada yang masih lagi ada di dalam live kita ni, kamu komen-komen lagi. Okey, komen-komen lah itu dia. Sebentar tadi lagu Al-Suraya Ramadan, sebuah lagu legend. Okey, sebuah lagu yang lama menggamit, orang bilang lagu yang menggamit kenangan. Okey, saya rasa lagu ni pun selingan kita dia pun sesuatu ya. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perkongsian di mana biasalah bulan puasa ni kan, kering tekak macam tu. Tapi demi anda semua, kita tetap berusaha untuk menyampaikan info-info yang terbaik. Okey, sebelum kita kongsikan, kita cari dulu. Kamu boleh request lagu dulu. Kepada yang baru masuk, hai, kamu share lagi, tap. Okey, baiklah, kita pergi kepada pointer yang boleh dikongsikan bersama dengan semua pada hari ini. Okey, oleh kerana kita sudah memasuki hari kedua bulan puasa ataupun bulan Ramadan, kamu masih bertahankah? Yang saya yakinlah semua masih bertahan, dan alhamdulillah kita masih lagi dalam mood, orang bilang masih mood yang berkobar-kobar lagi dalam bulan Ramadan ni kan. Kadang-kadang faktor ketahanan ini juga ada kait rapat dengan cara pemakanan kita.
makan bila tu? Waktu sahur. Mari kita share. Hari ni saya mau share kamu tentang pasal tips bersahur yang boleh bantu kamu untuk berpuasa dengan kekal bertenaga. Kalau tadi ada juga yang tanyakan macam mana sentiasa bertenaga apa semua. Okey, kita mulakan dengan sahur. Kalau tadi macam mana mau bertenaga masa tarawih kan, ini pula kita bertenaga masa kita bertenaga sepanjang bulan puasa tu bermula daripada sahur. Okey, tips bersahur. Okey, tips sahur terbaik untuk kekal bertenaga adalah dengan mengambil karbohidrat kompleks seperti oat, beras perang, protein atau protein dalam Indonesia. Okey, telur, ayam, sayur dan buah-buahan serta minuman air secukupnya. Sahur yang seimbang mengikut konsep suku-suku separuh, mencegah kelaparan manakala mengelakkan makanan atau orang bilang kita elakkan makanan yang terlalu masin dan manis seperti kafein dan makanan bergoreng, mengurangkan rasa dahaga serta keletihan. Okey, berikut adalah tips sahur yang lengkap untuk Ramadan yang sehat. Okey, pilih karbohidrat kompleks dan serat. Makan oat, roti, bijirin penuh seperti wholemeal atau beras perang kerana ia lambat dicerna dan memberikan tenaga berpanjangan. Okey, selain daripada itu pula, utamakan protein ni. Protein ni seperti telur, ikan, ayam, kekacang yang orang bilang makanan yang berat sikit supaya kita lebih kenyang dan makanan lebih tahan dengan lama. Ingat, hidrasi secukupnya. Minum air masak banyak-banyak. Okey bang, lama lagi ke berbuka ni? Sambil-sambil lah. Tidak lama. Okay, tidak lama lagi dek. Kita ada dalam 2 atau 3 jam lagi. Apa syak tu? Okey, ingat, hidrasi secukupnya. Minum air yang banyak, yang cukup, sekurang-kurangnya 2 atau 3 gelas, saya bilang. PPN General Utara, sahabat dari Utara Semenanjung hadir. Selamat datang. Okey, lagi apa lagi? Elakkan kamu minum yang kafein begitu, kerana ia mempercepat kehilangan air dari dalam badan. Okey, kurangkan air pipe pun macam nampak air oren. Ya, sometimes begitulah. Bukan saja air pipe, air liur pun kadang-kadang bila dikumpul-kumpul dalam mulut terasa seperti meneguk segelas air. Kan? Biasalah tu, bulan puasa ni banyak kita punya orang bilang ilusi-ilusi kita tu. Tapi sabar je lah, saya yakin semua mampu. Okey, tadi kita telah cakap berkenaan dengan hidrasi secukupnya. Sekarang kita cakap pasal buah dan sayur pula. Makan sayur dan buah yang tinggi serat dan kandungan air seperti timun dan apel. Okey, dan elakkan makanan punca dahaga dan lapar, seperti kurangkan makanan yang terlalu manis, masin, pedas atau bergoreng. Okey, kurangkan semua makanan ni. Okey, waktu sahur, bersahur sedekat mungkin dengan waktu imsak. Kalau boleh lebih kurang 30 minit sebelum, untuk tenaga maksimum, dia bilang. Kalau kita jenis orang yang cepat lapar, yang kita punya mental physical kita tidak kuat, kita tengok timing tu, jam berapa azan, jam berapa imsak. Kalau boleh kita kasih di ujung-ujung, sebab sunat untuk melambat-lambatkan sahur. Okey, kalau boleh yang di ujung-ujung. Yang ini pula seterusnya. Kalau tadi kita cakap cara dia bersahur di ujung-ujung kan, tapi ingat, jangan tidur terus. Elakkan tidur sejurus selepas sahur untuk mengelakkan pedih ulu hati dan gangguan pencernaan. Lepas kita bersahur, kita cuci piring, cuci baju, cuci segala-galanya kan, dalam menunggu masa azan tu mau pergi solat subuh.
Tak payah deh kamu tidur. Sebab takut nanti bila kamu tidur, senak ke apa, mengganggu pencernaan dan juga pedih ulu hati. Okey. Penyediaan yang mudah pula. Sediakan makanan yang mudah dimasak atau makanan lebihan yang sehat. As usual lah. Malam-malam sebelum kita tidur tu kita prepare dulu Mijon Plus. Okey. Sedia dulu semua sayur-sayur tu kita potong-potong sedia. Lepas tu nanti tinggal kita masak begitu sahaja, kan? Okey. Sekali lagi Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam Ramadan Karim kepada semua yang baru masuk di dalam kita punya live Kanomi Sorita pada petang ini, episod 11 bersama dengan saya DJ Mejo. Dejo sudah saya mencakapkan. Itu gabungan. Okey. Ingat, tadi kita telah kongsikan. Ingat pula, bukan ingat apa. Selamat berpuasa DJ, selamat berpuasa Norehan. Okey, tadi kita telah kongsikan tip bersahur. Hi guys, yang ada dalam ni kamu boleh share lagi kamu punya kenangan manis dan kenangan pahit semasa berpuasa apa kita boleh kongsikan pada hari ini. Dan sambil-sambil tu kita akan berkongsi info-info yang pastinya sahih. Dan juga sambil-sambil tu kamu boleh request lagu-lagu yang kamu mau dengar. Okay, so kita teruskan dengan Pahami Ramadan daripada Gamawan untuk anda semua. Boleh komen-komen lagi guys. Buat apa berpuasa bila masih menggunjing orang? Kawanku DJ. Hai. Berpuasa bila masih berkata dusta. Seharusnya berpuasa untuk meningkatkan takwa. Dengan kita berpuasa, hawa nafsu pun terjaga. Puasa bukan hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga, dan jangan sampai ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Marilah mari kawan kita semua pahami Ramadan. Ya, sambil-sambil tu kita kongsikan baju nampak bersih tapi berbau. Ini selalu terjadi ni ya. Kita nampak baju tu bersih tapi berbau. Ini pun orang bilang, kenapa tu? Kenapa boleh jadi begitu? Kita sudah mandi lama-lama, sudah pakai deodoran mahal, tapi baru 10 minit sarung baju sublimation lah terutamanya terus berbau macam kilang bawang. Dia bilang, kenapa? Kenapa kita sudah wangi deodoran apa semua mahal-mahal, tapi sarung baju sublimation terus bau macam kilang bawang. Realiti pahitnya adalah bukan sebab badan kita, tapi di baju itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada di dalam sini, baju kain polister atau microfiber ini memang champion. Dia bilang bab cepat kering dia memang nombor 1, tapi dia juga magnet minyak badan. Dia menyerap minyak badan kita. Kain jenis ni benci air tapi cinta minyak. Dia bilang, wow, thank you berkongsi rezeki. Okey, bila minyak ketiak dan sisa kulit mati melekat kat serat kain, dia bilang di sini, kuman pun buat kenduri. Suka saya pointer kali ni. Dia macam a big thanks to yang proper ni, yang proper pula, yang prepare. Sebab dia macam banyak ayat-ayat cinta. Dia bilang kain jenis dibenci air tapi cinta minyak. Bila minyak ketiak dan sisa kulit mati melekat di dalam serat kain, kita faham.
Okey, Tanda rasa cinta. kita teruskan lagi. Lama-lama Kuman ni buat biofilm. Dia bilang satu lapisan kebal kat celah kain. Kalau basuhlah 10 kali pun, bila badan mula panas sikit, Kuman tu bangun balik dan lepaskan aroma yang boleh buat orang sebelah pengsan. Oh, okey. Hai semua yang ada dalam ni. Okey. Lagi satu, tolong berhenti. Oh, kalau kita ada baju yang jenis polyester microfiber ni, hati-hati ya guys. Kita tidak boleh gunakan pelembut kain softener untuk baju jenis ni. Softener itu akan tutup serat kain dan lock kuman di dalam baju tersebut. Okey. Kita tahu yang baju akan nampak lembut, tapi bau dia tetap na'udzubillah min zalik. Macam mana mau keselamat baju tu, baju microfiber kita yang sudah orang bilang autong. Kita rendam dengan cuka putih atau soda bikarbonat selama 20 minit. Sebelum basuh, pecahkan lapisan minyak tu dulu. Kalau tidak, kita pakailah apa saja perfume 1 botol pun, bau ketiak hangit tu tetap akan menang, dia bilang. Untuk anak-anak orang, kamu yang ada baju macam ni, selain kesian dia bilang, ingat badan dia yang busuk, rupanya baju tu yang jadi sarang kuman. Ini saya rasa saya boleh kongsikan. Kalau tadi saya sudah kongsikan, dia bilang microfiber baju ni, kadang-kadang bila kita pakai, kita selalu ada mindset yang pakai baju microfiber ni, oh berbau ni, inilah ni punca utama tebus dia punya bawang-bawang di badan ni. Tapi kita terlepas atau kita pun terlupa di mana sebenarnya baju ni macam tadi, kita telah memerangkap kuman tu ada di dalam. Sebab kita microfiber ni tidak boleh guna softener. Cuci macam biasa saja. Bila kita sudah balik-balik guna, kita akan lock kuman tu dalam baju. Jadi bila kita lock dalam baju, kita nampak dia bersih, tapi sebenarnya di dalam kuman tu masih ada, dan bau orang bilang ketiak apa semua tu. Sebab saya perasan saya ada satu baju. Baru pula saya sendiri pun belajar juga dengan setiap info yang saya kongsikan dengan anda, di mana saya ada satu baju ni. Baju ni kenapalah saya pakai perfume kan, tak pakai kan, dia tetap ada keluar satu aroma yang saya sendiri tidak selesa dengan aroma tersebut. Rupa-rupanya kita kena pecahkan. Mungkin di dalam baju tu sudah terkurung kotoran-kotoran yang tak bagus kan. Orang bilang kuman-kuman yang menyebabkan bau badan yang berlebihan. Jadi ingat tips dia, kita rendam dengan cuka, dengan apa nama tu tadi? Cuka, ya betul lah, cuka dengan karbon soften. Ikut tengok tersyasyul sudah kita. Cara dia adalah soda bikarbonat. Kenapa saya boleh tersalah pula? Okey, ingat, kita rendam dengan cuka dan soda bikarbonat, insya-Allah. Baru kita cuci macam biasa. Okey. Sekali lagi kepada semua yang ada dalam ni, hai. Kita teruskan lagi ya. Low carb high protein, jam kurus raya. Yes, art by Yasmin Yusuf. Betul. Saya pun tengah ni, bukan lagi low karbohidrat ni. Memang cut langsung. Hafizah Wang maju. Hai Hafizah. Okey, ada request apa-apa lagu tak? Lagu-lagu Ramadan, ataupun ada yang kamu boleh kongsikan pengalaman kamu sepanjang bulan Ramadan. Apa yang best, apa yang menarik, apa yang kurang menarik, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Okey, baiklah, sambil-sambil tu saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan info
ringkas papar tuan rumah pelancaran Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026. Tahun ni di mana kita punya pelancaran dia di mana? Di Papar. Okey, daerah Papar dipilih sebagai lokasi penganjuran pelancaran perayaan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah bagi tahun 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 1 Mei ini. Okey. Keputusan tersebut dimuktamadkan dalam mesyuarat pertama jawatan kuasa penganjur yang dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah Datuk Seri Dr. Joaquim Gunsalam pada 27 Januari 2026. Keamatan bukan sekadar pesta menuai hasil tuaian, tetapi juga menjadi platform penting memelihara warisan budaya Sabah serta mengukuhkan semangat perpaduan masyarakat. Pesta Keamatan 2026 dijangka menjadi sambutan penuh warna-warni, mengangkat budaya adat resam dan semangat kebersamaan rakyat. Tengok, baru masuk bulan Februari. Dari bulan Januari sudah ada orang bilang meeting berkenaan dengan pelancaran Pesta Keamatan, dan pada tahun ini pelancaran diadakan di mana? Di Papar. Okey. Seterusnya lagi, untuk pengetahuan semua yang ada di dalam ni berkenaan dengan Takluk 2 Ops Daulat. Masih ingatkah kamu pasal orang bilang peristiwa Ops Daulat luka berdarah yang mempertahankan negeri Sabah bermula pada 2013 5 Mac selepas pencerobohan Lahad Datu bermula pada 11 Februari 2013 dan secara rasmi tamat pada 24 Mac 2013. Pada 10 Februari 2026, peristiwa Ops Daulat telah berlalu selama 12 tahun. Sedar tidak sedar, 12 tahun sudah berlalu, kan? Bagi mengenang jasa dan pengorbanan wira-wira kita, sebuah filem arahan Zulkarnain Azhar sedang dalam pembikinan berjudul Takluk 2 Ops Daulat. Kita baca sedikit dia punya sinopsis pula. Okey? Kita baca sedikit. Ops Daulat mengisahkan sambungan daripada Lahad Datu ataupun takluk yang first, di mana pasukan keselamatan Malaysia melancarkan operasi Daulat sepenuhnya untuk menumpaskan pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu, Sabah pada 2013. Okey, dan selepas usaha rundingan gagal, pasukan elit seperti VT 69, pasukan gerakan khas PGK dan anggota tentera bergaduh sengit dalam pertempuran hutan dan kampung untuk merebut semula kawasan-kawasan. Okey, itu adalah sedikit sebanyak sinopsis berkenaan dengan Ops Daulat. Okey. Jadi kepada semua, sila orang bilang kita nantikan untuk takluk yang kedua ini, kemungkinan yang akan ditayangkan pada akhir ataupun awal tahun hadapan berdasarkan okey. Kalau bukan ujung tahun ni, akan dikeluarkan pada awal tahun depan. Okey. Jadi masih jauh lagi perjalanan untuk menantikan Ops Daulat Takluk 2 itu. Saya rasa saya pun seorang yang sebenarnya saya suka tengok, tapi saya takut. Saya tak suka tengok yang ada darah-darah apa semua tu kan. Tidak tahu kamu macam mana lah. Kalau memang saya tak berani, tapi saya yakin ramai yang minat tengok yang begitu-gitu tu. Okay. So kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami, kita baca adakah yang request lagu? Ada yang request lagu ke? Okey, kalau tidak request lagu, kita akan
kita akan teruskan dengan sebuah lagu yang terakhir, kerana time is coming actually. Kita telah pun bersama hampir 1 jam. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang masih lagi menonton, yang sudi bersama-sama kami dalam Kanomi Sorita bersama dengan saya Mejo Kayangan, DJ Mejo. Sepanjang 1 jam ini, pelbagai yang telah kita kongsikan bersama. Kita ringkaskan semulalah berkenaan dengan tips bersahur, baju microfiber, cara penggunaan dia. Okey, tapi sebelum tu saya mau kongsikan satu info yang terakhir yang pastinya sahih untuk semua yang ada. Sebagai penutup kita pada hari ini berkenaan dengan kluster TB di Malaysia. Di Malaysia, sumber dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, penyakit TB atau tuberculosis ialah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Mycobacterium tuberculosis dan merebak melalui udara, terutamanya melalui batuk, bersin, percakapan rapat dengan individu yang dijangkiti. Kluster TB merujuk kepada kejadian 2 kes atau lebih yang mempunyai kaitan epidemiologi dari segi masa, tempat atau hubungan kontak. Menurut kemungkinan wujudnya rantaian transmisi yang sama. Kes indeks merupakan kes TB yang dikenal pasti lebih dahulu dan menjadi fokus dalam siasatan. Di Malaysia sebanyak 88 kluster dilaporkan pada tahun 2025 dengan 254 kes TB, manakala 35 kluster lagi masih aktif. Selain daripada itu pula, sehingga 2 Februari 2026, sebanyak 10 kluster TB telah dilaporkan dan kesemuanya masih berstatus aktif, melibatkan beberapa negeri termasuk Selangor, Johor, Sabah, Kedah, Kelantan, Pahang dan Perlis. Okey, jadi daripada laporan KKM ini, Sabah juga tersenarai dalam negeri yang masih aktif. Okey, boleh. Okey, langkah kawalan dan pencegahan rawatan awal anti TB untuk pesakit disahkan. Saringan dan rawatan pencegahan untuk kontak rapat, pemantauan rawatan melalui directly observed therapy, etika batuk oleh individu bergejala. Jadi ingat, kalau kamu ada orang bilang simptom TB, please pergi cek. Okey, sebab bukan apa. Kejap Sebab bukan apa, macam di Keningau sendiri, kita sudah ada satu kampung yang memang sudah kena tutup kluster TB. Jadi pastikan semua kita menjaga kita punya keselamatan bersama. Jadi itu dia, tadi kita telah kongsikan banyak info-info. Dan kepada semua yang ada lagi masih dalam ni, terima kasih saya ucapkan. Dan kini telah sampai ke hujung rancangan Kanomi Sorita kita. Tapi kita ada request tadi, dia bilang boleh nyanyikan satu rangkap lagu apa tadi? Ramadan Tajalla. Okey, kita belanja sikit lah. Cek. Ramadan tajalla wa mutasama tuballil abdi izagtanama. Ramadan tajalla wa. Okey, itu je lah. Kalau mau tunggu saksikan minggu depan. Minggu depan di dalam apa? Sama-sama nantikan. Jangan lupa like, follow and subscribe Jabatan Penerangan Sabah. Okey.
Okey, untuk mengetahui dengan lebih lanjut pelbagai info yang pastinya sahih. Selain daripada itu juga jangan lupa jadilah thank you, welcome. Okey, jangan lupa untuk follow kami juga di Pentarama Negeri Sabah. Okay. Sebagai penutup kita pada hari ini, terimalah sebuah lagu daripada Hel Husaini, Senyuman Ramadan, untuk anda semua. Dia senyum, engkau senyum, semua senyum buatku tersenyum. Dekat senyum, terus tersenyum, Ramadan dipenuhi dengan senyum. Sekekala senyuman, moga dibalaskan dengan senyuman yang lara. Jadi indah, biar dunia tertawa bila ia diukirkan. Tak minta balasan bila diberikan, sebarkan senyuman. Biar manis kelihatan, biar hatikan keruan. Tak minta balasan, cukupkan sekadar, sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Bila senyum, balaskan senyum, Ramadan dipenuhi dengan senyum. Sekekala senyuman, moga dibalaskan dengan senyuman yang lara. Jadi indah, biar dunia tertahan bila ia diukirkan. Tak minta balasan bila diberikan, sebarkan senyuman. Biar manis kelihatan, biar hatikan keruan. Tak minta balasan, cukupkan sekadar, sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Senyum, senyum tanda syukuri. Senyum, jom senyum, Senyum setiap hari, jom senyum, senyum tanda syukuri. Jom senyum, senyum tanda rezeki. biar Dunia tertawa bila ia diukirkan. Tak minta balasan bila diberikan, sebarkan senyuman. biar manis kelihatan, biar hatikan keruan. Tak minta balasan, cukupkan sekadar, sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Sebarkan senyuman. Semua jom senyum, senyum setiap hari. Jom senyum, senyum tanda syukuri. Jom senyum, senyum atas rezeki. Wailah, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan juga salam Ramadan Karim. Bye.